Assalamualaikum. Ni dia RX saya tahun 2003, guna body kit daripada Daisuki. Saya cat kat Johor lah, kat JB, body kit dari Daisuki. Yang ni Mazda Speed Yang ni pun beli dekat Daisuki juga. Abaikan kucing saya tu. Rim apa rim? Honda punya lah, Honda Style Evo. Coba hari tengok macam mana lah bunyi RX. Dia kereta ni saya cuma isi RON 97 sahaja. Tengok macam mana dia punya start. Enjin 2 rotor NA 13P MSP. Tak ada cat converter, jadi asap keluar ni asap busuk. Oh, memang busuk lah. Saya jarang bawa kereta ni. Ni Honda FD2 saya. Yang ni dah siap restore. Yang ni dalam plan lah. Nampak dah buruk lah dia. Dan kereta ni saya beli dah convert manual lah ni. Dalam Grand Auto. So dah convert manual. Meter sampai RPM 10. ECU pun dah upgrade. Boleh tarik sampai 9,000 ke atas. Gearbox 6 speed manual. Seat pun dapat special edition seat. Model biasa tak dapat yang ni lah. Dia punya compartment dah agak teruk kan. Pintu suicide. Tak boleh nak rev sebab bising jadi layan je lah. Bunyi idling rotary. Exhaust thrust tak ingat model apa, tapi tak bising sangat lah sebenarnya. Cuma kalau tekan memang bising lah. Yang ni memang ada bajet, ada target nak masuk K20A daripada FD2A, tapi sampai sekarang tak gerak-gerak lagi projeknya. Nak keluarkan pun malas lah, sebab susah nak keluar kan. Jadi terperap lah kerja ni kat rumah. Ok, saya belanja ref satu, remnya dah panas sikit kot. Separuh saja, tak boleh full. Meletup kita bunyi dia. So ni ruang dalaman. Masih lagi tak naik lagi suhu. Untuk
yang tak pernah tengok engine rotary ni dia sedikit education. Rotary ni model RX ni tak ada turbo lah. Dia NA sahaja. Model RX7 ada turbo. Jadi model ni sangat ringan sebab dia aluminium. Okay, mari kita tengok engine rotary. ECU kat bawah ni untuk fuse. Ini airbox, ni bateri, ni radiator lah, ini coolant lah ni alternator. Masih lagi guna teknologi lama guna belt untuk gerakkan water pump kat bawah tu, aircon compressor kat bawah tu, dan menggerakkan alternator. Jadi engine ni masih lagi guna teknologi belting lah. Intake ada dua Kalau model satu lagi model yang power, intake ada 3, 1, 2, 3 kat bawah. Yang ni model yang tak power lah, bawah 200 HP. Jadi dia 2, dia panggil 4 port lah, 2 intake. Yang ni dah tak guna. Yang ni adalah apa ni sebenarnya, air pump. Yang ni dia punya brake master cylinder. Dia ambil vacuum. Dia ada vacuum vacuum dari sini, dari engine lah. Jadi vacuum ni akan gerakkan brake pump ni lah. ABS saya dah rosak ni, ABS. Dia engine dia daripada sini sampai sini je engine dia. 2 rotor Di depan ni semua aksesori. Depan ni, bawah ni ada radiator, itu je lah. Ni tak ada benda yang berat kat depan ni. Depan ni memang ringan. Yang berat semua sampai ke sini je. Gearbox sampai ke bawah lah. Jadi sejak beli saya dah try hantar kat bengkel, suruh try repair ABS, masih gagal juga, wiring gila katnya. Jadi kita ni sebenarnya kalau betul-betul nak buat, kena beli sebiji half cut, ganti salin terus lah. Half cut model baru lah saya nak, tapi harga memang keras lah. Jadi masa ni saya kekalkan dulu lah apa yang ada ni. Ni sebenarnya dia ada satu lagi hook intake sampai ke bawah. Dia ambil udara sejuk kat sini. Sebenarnya original dia, tapi original saya buang, jadi dia intake ambil kat sini. Dia sebenarnya dia lagi panjang original dia, ambil udara sejuk kat bawah ni. Jadi nak servis radiator memang seksa lah, kena buka semua sekali, baru boleh access radiator kat bawah tu. Tutup dia macam ni. Lama, tak cukup. Dia tak boleh tekan. Ini aluminium. Yang ni pun aluminium. Ini pun aluminium. Yang ni pun aluminium. Kita ni memang shock lah bawa. Dia tak laju, tapi handling best lah. Handling best. Cuba tengok dia punya rendah dia lagi rendah daripada FD2 saya kan. Okey, dah panas. So mari kita test dia punya apa tu, hot temperature punya startup. Maksudnya engine dah panas ni senang start tak? Kita dah lama kan, dah 22 tahun kita ni, teknologi zaman dulu. So ni hot start. Okay, compression pun okey. Okay, itu saja. Terborak-borak pasal resit. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.